today kita check out dekat Homestay Adam 7. Lepas tu kita nak breakfast dekat nasi dagang atas tu. Cari makan lah kan. Okay, kat sini aku ada senarai harga dengan apa yang kita orang makan. So ni ada total harga yang kita makan. Lepas kita makan, kita kena ambil gambar lah kan. Okay, this is my makeup today. Lepas tu kita pergi dataran Batu Uruk untuk aku photoshoot lah. Saja ambil angin pantai kan. Untuk kita photoshoot. So photoshoot dengan family aku. So kat sini aku tunjuk lah tempat-tempat dia. Sebab aku ada ambil tangkap gambar dekat batu tu, memang cantik guys. Cantik gila. Sesuai lah untuk orang-orang yang nak convo, yang ambil gambar. Yang waktu kita orang pergi ni memang tak ada orang. So senang lah untuk kita ambil gambar dengan tenang. Lalu pun orang ambil gambar kat pantai, Beach, museum, lepas tu universiti masing-masing kan. Kawasan-kawasan ni lah pantai. Okay, ni bulan 10. So nampaklah ombak dia kuat kan. Sebab nak musim terkujur. 1, 2, 3. Okay, lepas tu kita check in dekat Homestay Umi. Masa aku buka ni kan, expectation aku serius. Wow. So, boleh booking sini yang mana yang nak travel kat Terengganu. Murah pun murah and bersih, kemas and memang recommended for you all yang nak travel kat Terengganu ni. Kelengkapan dia lagi better daripada hotel, okay. So, kat sini aku booking dalam 4 hari 3 malam je. Dalam 280 je. Ni number owner tu, boleh booking kat sini ya. Kita singgah dekat UMT kejap untuk ambil duit. Lepas tu kita ambil gambar dekat pesisir Payang yang nampak pemandangan Dora Beach kat belakang tu. So aku ambil lah gambar kat sini. Aku ambil ni tanpa fotografer. Tangkap gambar sini je. Mak aku yang ambil. This place for good for you untuk ambil gambar lah kat sini. Okay, ni total damage yang aku ingat lah. Okay guys, thank you for watching. See you guys for my next video. Bye bye.